Okey, Assalamualaikum Cikgu. Sebelum kami menemui Cikgu, terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk kami menemui Cikgu. Okey, bagi soalan yang pertama, apakah aktiviti co-curriculum yang terdapat di sekolah dan bagaimana pelaksanaan dan bila? Saya jawab salam dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu Kak Ina nak minta maaf lah. Bukan apa, sebab hampa mai program sekolah tengah bertindak. Lepas tu macam apa tahu Kak Ina pun macam baru lagi. Kerana nak belajar, sambil belajar dia tak ada. Memang tahu jalan. Kalau kita boleh lah juga dulu belajar. Kalau sekolah dah lama. Kerana benda tu kita dah tahu. Kita jalan je benda tu. Macam Kak Ina masih lagi belajar. Jadi macam aktiviti co-curriculum di sekolah. Macam mana tadi ayat dia? Aktiviti pelaksanaan dia. Selalu sebab kita dah tahu kan kalau pokok mesti hari Rabu. Jadi hari Rabu sekolah kita ambil ketetapan buat hari Rabu bermula pada pukul 1 petang sampailah pukul 3. Dia berdiri kalau minggu di Persatuan Kelab, minggu depan unit uniform, minggu lagi satu tu sukan dan permainan. Jadi seminggu tu hanya sekali je lah. Tapi perjumpaan tu kalau cikgu-cikgu dah ramai ada di sekolah, kita buat secara bersemuka. Tapi kalau dah, sebab kita tak ramai, kalau tahu kita 14 orang kekuatan dengan bila 14 orang ni, kita bahagi untuk kelab kan, ada kadang 5 unit, 4 unit, kadang satu tu mungkin ada 3, ada 4, kalau 4 tu okey lagi, kalau ada 3. Dia tak ada kan kata minggu tu 3-3 cikgu ni kena keluar. Jadi pokok kalau boleh koko tu nak on juga. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita tangguh sampai hujung tahun kita tak cukup. Sebab setahun koko setiap unit mesti ada 12 kali perjumpaan. Hak tu memang kena cukup dah. Kalau kita ikut perancangan kita tahu ada 12 kali je. Sekolah 42 minggu. 12 kali 3 unit dah 36. 36 tu tak tahu lagi yang cuti lah apa bagi kedai hari Rabu. Jadi alhamdulillah istriku yang sebelum ni dia bijak, dia ambil inisiatif buat perjumpaan secara online. Jadi macam Kak Ina ambil alih macam minggu lepas Kak Ina sembang dengan Ustaz kata tak apa, jalan seperti perancangan, tapi kalau terpaksa online kita buat online. Jadi benda tu jalan. Kalau tak buat macam tu macam 36 minggu tinggal ada beberapa minggu lagi tolak minggu peperiksaan, tolak apa-apa benda tu memang Kak Ina rasa nanti tak cukup. Bila tak cukup tu masalah. Itu dia. Tapi pelibatan murid tu ialah budak kita tak ramai. Dalam satu unit tu Kak tengok dalam mungkin dalam tak ramai, dalam berbelas-belas orang sajalah yang terlibat dalam satu unit tu. Tapi aktiviti tu kena jalan. Seterusnya kami nak tanya apakah kemudahan yang ada kat sekolah ni untuk melancarkan aktiviti koko? Kemudahan macam kalau kita tengok unit uniform, sebab unit uniform kita ni aktif. Pengakap KRF dengan Puteri Islam kita aktif. Pasal pengakap kita ada mu'alim. Mu'alim ni memang orang, kita kata orang jabatan lah. Jadi aktiviti dia pun ada. Macam Puteri Islam tu sama juga kita ada di daerah dengan bersama dengan KRF. Jadi benda-benda tu kiranya alhamdulillah lah bolehlah jalankan aktiviti. Kemudahan macam first aid kit, apa benda tu. Kalau daripada segi sukan, alhamdulillah sekolah kita tak ramai, tapi kita mencubakan diri bidang yang rasa kita boleh menang. Macam ada potensi macam bola, kita tak masuk semua. Macam bola sepak, kebanyakan sekolah masuk.